Dan saya pasti dengan pelaksanaan program on demand ini, ia bukan sahaja boleh memastikan setiap graduan yang keluar daripada program ini akan diterima bekerja oleh syarikat tersebut. Di antara perkara utama yang menjadi kepentingan kepada setiap graduan dan juga ibu bapa dalam negara ataupun juga seluruh dunia ialah untuk memastikan apabila anak-anak mereka keluar sahaja daripada universiti, mereka mampu untuk memperoleh pekerjaan. Dan dalam konteks Malaysia dan juga dalam konteks MQA, kita telah pun memastikan setiap program yang ditawarkan oleh pihak universiti awam ataupun swasta mempunyai input daripada majikan. Apa yang kita ingin kongsikan pada hari ini adalah satu inisiatif baru ataupun satu pendekatan baru yang kita kenali sebagai program on demand. Memang benar, sebelum ini kita telah pun memastikan ada input daripada industri dalam semua program yang ditawarkan oleh pihak universiti. Tapi apa yang kita ingin sarankan kepada universiti awam ataupun swasta untuk memperkenalkan program on demand ini, di mana pihak industri akan menyatakan ataupun menyampaikan hasrat mereka bidang manakah yang diperlukan oleh mereka. Misalnya, sebuah syarikat X ingin memerlukan 100 engineer dalam bidang X ataupun bidang B dan sebagainya. Mungkin syarikat B ingin memerlukan program individu yang mahir dalam bidang komunikasi X dan sebagainya. Dan mereka menyatakan hasrat ini kepada universiti dan universiti mengambil hasrat ini dan mereka merancang dan membuat satu struktur dan program dan ditawarkan, dan selepas mendapat akreditasi sementara dan penuh daripada MQA, mereka akan tawarkan kepada syarikat yang telah memohon untuk mereka anjurkan ataupun tawarkan. Selepas sahaja jumlah yang diperlukan oleh syarikat itu telah dicapai, maka terpulanglah kepada universiti itu sama ada untuk menutup program tersebut ataupun meneruskan, kerana apa yang telah dihasratkan di peringkat awal telah pun dicapai oleh syarikat ataupun industri yang berjumpa dengan mereka. Ini merupakan satu pendekatan baru yang kita panggil sebagai program on demand, dan saya pasti dengan pelaksanaan program on demand ini, ia bukan sahaja boleh memastikan setiap graduan yang keluar daripada program ini akan diterima bekerja oleh syarikat tersebut, dan dalam masa yang sama pihak universiti tidak perlu membazirkan masa dan tenaga menawarkan program-program yang kurang mendapat sambutan daripada majikan. Jadi saya mengharapkan dengan pendekatan baru ini, universiti awam dan juga swasta boleh menyahut cabaran ini, dan sudah pasti MQA akan memberikan sokongan penuh kepada inisiatif ini yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan dalam kalangan graduan kita, sama ada daripada universiti awam ataupun swasta.